Hai, selamat datang ke Come Study with me, Elder Brooke. Hari ini kita akan melihat Hakim-Hakim 8 hingga 10. Hakim-Hakim 8. Gideon memulakan fasal ini sebagai seorang lelaki yang sedang menyelesaikan satu tugas suci. Musuh sudah melarikan diri, tetapi Gideon terus mara ke hadapan. Dia mengejar raja-raja Midian, Zebah dan Zalmunna, walaupun dia dan orang-orangnya sudah letih. Butiran itu sangat penting. Mereka penat, tetapi mereka tetap terus mengejar. Kadang-kadang saat yang paling setia dalam hidup berlaku ketika kekuatan semakin lemah tetapi ketaatan masih hidup. Tetapi apabila fasal ini berkembang, suasananya mula berubah. Kota-kota Israel yang sepatutnya menolong Gideon enggan memberi roti kepadanya. Hati mereka penuh dengan hati-hati, ketakutan, dan sikap mahu melindungi diri sendiri. Mereka tidak mahu berdiri bersama hamba Tuhan sehingga mereka pasti kemenangan itu sudah lengkap. Semangat seperti itu masih wujud hari ini. Ada orang yang hanya mahu berdiri bersama kebenaran selepas kebenaran itu sudah menang di hadapan umum. Tetapi iman biasanya meminta kita berdiri sebelum hasilnya kelihatan. Gideon memang menamatkan pengejaran itu. Raja-raja itu ditangkap. Para penindas itu dihukum. Lalu datanglah salah satu saat yang paling mendedahkan dalam fasal ini. Orang Israel berkata kepada Gideon, "Perintahlah kami, engkau, anakmu, dan cucumu juga." Hati manusia sering mahu menjadikan seorang penyelamat sebagai raja. Mereka mahukan kekuatan yang dapat dilihat. Mereka mahukan seorang pahlawan yang boleh mereka pegang. Tetapi Gideon menjawab dengan salah satu kata yang paling kuat dalam kisah ini. "Aku tidak akan memerintah atas kamu. Anakku juga tidak akan memerintah atas kamu. Tuhanlah yang akan memerintah atas kamu." Jawapan itu memang tepat. Israel tidak memerlukan raja pengganti. Israel perlu mengingati raja mereka yang sejati. Tuhan telah menyelamatkan mereka, dan hanya Tuhan yang berhak memerintah mereka. Tetapi tragedi boleh datang dengan cepat apabila kata-kata betul tetapi tindakan mula menyimpang. Gideon kemudian meminta anting-anting emas daripada rampasan perang dan membuat sebuah efod, lalu menaruhnya di Ofra. Kitab suci mengatakan bahawa seluruh Israel pergi ke sana dan berlaku curang dengannya, dan hal itu menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya. Sesuatu yang mungkin kelihatan terhormat, simbolik, atau berguna, telah menjadi bahaya rohani. Apa yang sepatutnya menjadi tanda kemenangan telah menjadi perangkap. Ini adalah satu amaran bagi setiap pengikut Kristus. Tidak setiap jerat bermula dengan pemberontakan terbuka. Ada yang bermula dengan pengabdian yang tersalah arah. Ada yang bermula apabila seseorang mahu sesuatu yang suci, kelihatan, dan dapat dikawal dengan tangannya sendiri. Tetapi apabila sesuatu mula mengambil tempat yang sepatutnya milik Tuhan, itu menjadi jerat. Bentuk agama tanpa kesetiaan perjanjian yang sejati sentiasa menjadi berbahaya. Kemudian Gideon meninggal dunia. Dan hampir serta-merta, Israel berpaling lagi. Mereka tidak lagi mengingati Tuhan, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka daripada tangan musuh-musuh mereka. Baris itu sungguh menusuk hati. Mereka melupakan Sang Penyelamat setelah menikmati penyelamatan itu. Mereka juga tidak menunjukkan kebaikan kepada keluarga Gideon, walaupun segala kebaikan yang telah dilakukannya. Ketidaksyukuran dan kelupaan rohani sering berjalan bersama. Apabila hati berhenti mengingati Tuhan, hati juga berhenti menghormati orang yang telah dia pakai. Pengajarannya jelas. Seseorang boleh melihat kuasa Tuhan dan tetap hanyut. Seseorang boleh mengucapkan kata-kata yang benar dan tetap membina sesuatu yang salah. Seseorang boleh mengalami kemenangan dalam satu musim dan kompromi dalam musim yang berikutnya.
Jadi soalan sebenar bukan hanya sama ada kita pernah melihat Tuhan menolong kita. Soalan sebenar ialah sama ada kita akan terus mengingati Dia selepas krisis itu berakhir. Kristus bukan sahaja juru selamat yang kita perlukan dalam waktu kecemasan. Dia juga Tuhan yang mesti kita ikuti selepas penyelamatan itu berlaku. Hakim-Hakim 9. Hakim-Hakim 9 ialah salah satu fasal yang paling gelap dalam kitab ini. Gideon, yang dahulu menolak untuk menjadi raja, mempunyai seorang anak bernama Abimelekh. Namanya sendiri membawa bunyi kekuasaan diraja. Tetapi tidak seperti saat terbaik ayahnya, Abimelekh mahukan kuasa. Dia pergi kepada keluarga ibunya di Sikhem dan memujuk mereka supaya menyokongnya. Alasannya bukan benar atau saleh. Alasannya bersifat politik. Dia menggunakan hubungan darah dan kepentingan diri. Lalu dengan wang dari rumah Baal Berit, dia mengupah orang-orang yang sia-sia dan ringan untuk mengikutinya. Ungkapan itu mengatakan banyak perkara. Apabila cita-cita jahat mencari pengikut, selalunya ia mengumpulkan orang kosong terlebih dahulu. Kemudian datanglah kengerian itu. Abimelekh membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Gideon, di atas satu batu. 70 orang dibunuh, kecuali Yotam, yang paling muda, yang sempat melarikan diri. Ini bukan sekadar keganasan keluarga. Ini adalah keruntuhan perjanjian. Seorang lelaki dari tengah-tengah Israel, dari keluarga yang berkait dengan pembebasan Tuhan, menjadi pemusnah rumahnya sendiri. Lalu orang Sikhem menjadikan Abimelekh raja. Itu adalah kerajaan palsu yang dibina atas darah, penyembahan berhala, dan pemberontakan. Tetapi Yotam berdiri di Gunung Gerizim dan berseru dengan satu perumpamaan. Pohon-pohon keluar untuk mengurapi seorang raja. Mereka menjemput pohon zaitun, pohon ara, dan pokok anggur, tetapi semuanya enggan meninggalkan buah yang diberikan Tuhan hanya untuk memerintah yang lain. Akhirnya Semak Duri menerima tawaran itu. Maksudnya jelas. Yang bernilai tidak merebut kuasa, tetapi yang tidak bernilai sering melakukannya. Dan apabila Semak Duri memerintah, api akan menyusul. Amaran Yotam bersifat nubuat. Jika mereka telah bertindak dengan benar, maka biarlah ada sukacita. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari Abimelekh dan memakan Sikhem, dan biarlah api keluar dari Sikhem dan memakan Abimelekh. Akhirnya, skim yang berlaku. Tuhan mengirim roh jahat antara Abimelekh dan orang-orang Sikhem. Kecurigaan, pengkhianatan, dan keganasan pun bertambah. Perikatan yang dibina atas dosa tidak pernah kekal stabil. Kejahatan akhirnya akan berbalik melawan dirinya sendiri. Gaal bangkit menentang Abimelekh. Sikhem memberontak. Abimelekh menjawab dengan kekerasan. Dia memusnahkan kota itu, membunuh penduduknya, dan menaburkan garam ke atasnya. Kemudian dia menyerang menara Sikhem dan membakarnya, membunuh mereka yang melarikan diri ke sana. Api yang dinubuatkan Yotam telah mula membakar. Tetapi Abimelekh sendiri tidak akan terlepas. Ketika dia menyerang Tebes, seorang perempuan melemparkan sepotong batu kilangan dari atas menara dan menghancurkan tengkoaknya. Dalam kehinaan, dia meminta pembawa senjatanya membunuhnya supaya orang tidak mengatakan bahawa seorang perempuan yang membunuhnya. Tetapi kitab suci tetap mengingati hal itu dengan tepat. Kesombongannya tidak dapat mengubah penghakiman Tuhan. Fasal ini berakhir dengan kata-kata yang sangat kuat. Demikianlah Tuhan membalas kejahatan Abimelekh ke atas kepadanya sendiri, dan segala kejahatan orang-orang Sikhem juga dibalas ke atas kepada mereka sendiri. Tuhan tidak terlepas pandang akan apapun. Keadilan mungkin kelihatan lambat pada mulanya, tetapi ia bergerak dengan pasti. Fasal ini menunjukkan apa yang berlaku apabila manusia mahukan kuasa lebih daripada kebenaran,
kedudukan lebih daripada perjanjian, dan pengaruh lebih daripada ketaatan. Ia juga menunjukkan bahawa Tuhan tidak pernah tidak hadir ketika orang jahat kelihatan sedang bangkit. Dia melihat. Dia menghakimi. Dia mengatasi semuanya. Dan dalam erti yang berpusat kepada Kristus, fasal yang gelap ini membuat kita merasakan keperluan kita akan seorang raja yang lebih baik. Cita-cita manusia merosakkan. Keganasan manusia menelan. Kesombongan manusia runtuh di bawah penghakiman. Kita tidak memerlukan seorang Abimelekh lagi. Kita memerlukan Raja yang sejati, Yesus Kristus. Dia tidak merampas kuasa melalui pertumpahan darah orang lain. Dia menyelamatkan melalui darahnya sendiri. Dia tidak membinasakan saudara-saudaranya. Dia menebus mereka. Dia tidak memerintah dengan api semak duri. Dia memerintah dalam kebenaran, belas kasihan, dan kebenaran ilahi. Hakim-Hakim 10. Selepas kekacauan Abimelekh, Hakim-Hakim 10 bermula dengan agak tenang. Dua orang hakim disebut secara ringkas, iaitu Tola dan Yai. Mereka bangkit, menghakimi Israel, lalu mereka meninggal dunia. Ringkasnya, catatan itu juga membawa makna. Tidak setiap hamba Tuhan berdiri dalam babak yang besar dan dramatik. Ada yang sekadar memikul tanggungjawab dengan setia pada masa yang sukar. Kesetiaan yang tenang juga penting dalam kerajaan Tuhan. Tetapi selepas mereka, pola lama kembali lagi. Orang Israel sekali lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kali ini senarainya panjang. Mereka melayani Baal, Ashtoret, dewa-dewa Aram, dewa-dewa Sidon, dewa-dewa Moab, dewa-dewa Bani Ammon, dan dewa-dewa orang Filistin. Senarai yang panjang itu menunjukkan betapa dalamnya kejatuhan mereka. Israel bukan sekadar tersandung. Israel sedang mencerai-beraikan hatinya ke segala arah. Sebab itu murka Tuhan menyala terhadap Israel, dan dia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Ammon. Selama 18 tahun mereka ditindas dan disesakan. Dosa selalu menjanjikan kebebasan, tetapi menghasilkan perhambaan. Dewa-dewa yang mereka pilih tidak mampu menyelamatkan mereka. Penyembahan palsu tidak pernah menyelamatkan. Ia hanya memperhamba. Akhirnya Israel berseru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa terhadap-Mu, kerana kami telah meninggalkan Allah kami dan melayani Baal." Pengakuan itu kedengaran betul, tetapi Tuhan menjawab dengan kata-kata yang tajam. Dia mengingatkan mereka tentang semua kali dia telah melepaskan mereka dahulu. Lalu dia berkata, "Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan melayani Allah-Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergilah dan berserulah kepada Allah-Allah yang kamu pilih itu." Jawapan itu mengejutkan kita, tetapi ia menyingkapkan sesuatu yang suci. Tuhan tidak boleh diperlakukan seperti pilihan terakhir di antara berhala-berhala yang lain. Dia bukan sekadar satu penolong di antara banyak penolong. Dia ialah Tuhan. Israel perlu berhadapan dengan makna sebenar pemberontakan mereka. Kemudian bangsa itu menjawab dengan lebih dalam lagi. "Kami telah berdosa. Lakukanlah kepada kami apa sahaja yang engkau pandang baik. Hanya selamatkanlah kami pada hari ini, kami mohon." Lalu mereka menyingkirkan Allah-Allah asing dari tengah-tengah mereka dan melayani Tuhan. Pertobatan bukan lagi sekadar jeritan kesakitan. Ia menjadi perubahan hidup. Mereka membuang Allah-Allah palsu itu. Kemudian datang salah satu baris yang paling lembut dalam fasal ini. Jiwanya berduka cita kerana penderitaan Israel. Sungguh indah ayat itu. Tuhan yang kudus, yang sepenuhnya berhak untuk menghakimi, juga tergerak oleh penderitaan umat perjanjiannya. Keadilannya itu nyata.
Belas kasihannya juga nyata. Dia tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan mereka. Ayat itu membuka satu jendela kepada hati Tuhan. Dia tidak memaafkan dosa seolah-olah dosa itu tidak penting, tetapi dia juga tidak bersukacita atas penderitaan umatnya. Dia memanggil, memberi amaran, mendisiplin, dan menerima kembali. Skim sebabnya fasal ini tidak berakhir dalam keputusasaan. Ia berakhir dengan pintu pembebasan yang terbuka sekali lagi. Dan semua ini akhirnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Di dalam Dia, kita melihat penyatuan sempurna antara keadilan dan belas kasihan. Dia tidak mengatakan bahawa dosa itu tidak berbahaya. Dia juga tidak berpura-pura bahawa berhala boleh hidup bersama kesetiaan kepada perjanjian. Tetapi dia menyediakan jalan untuk kembali. Dialah pembebas bagi orang yang telah gagal, penebus bagi orang yang telah menyimpang, dan Tuhan yang hidup yang hatinya penuh belas kasihan. Apabila kita benar-benar bertobat, membuang berhala kita, dan berpaling kepadanya, kita tidak akan bertemu dengan jarak yang dingin. Kita akan bertemu dengan belas kasihan Tuhan perjanjian.